membimbing jiwa, minda dilindung, kuasa prihatin, empati disambung, psikologi dan konseling diberi, untuk staf kami peduli. Bersama hikmah kita bina jalan menuju hari yang lebih gemilang. JK Pepsi Kuat, kita berdiri bersama, kesihatan mental untuk semua, membawa harapan, mendengar keluhan, meringankan beban, menenangkan perasaan. Setiap panggilan, setiap suara, kami membantu memberi pilihan. Bersama lebih kuat, kita akan berjaya. JK Pepsi Kuat, kami ada untuk anda. Kita mesti kuat, tetap berpadu, kuasa prihatin siang dan malam bertemu. Dalam setiap jiwa, minda dilindung, kuasa prihatin, empati disambung, psikologi dan konseling diberi, untuk staf kami peduli. Bersama hikmah kita bina jalan menuju hari yang lebih gemilang. JK Pepsi Kuat, kita berdiri bersama, kesihatan mental untuk semua, membawa harapan, mendengar keluhan, meringankan beban, menenangkan perasaan. Setiap panggilan, setiap suara, kami membantu memberi pilihan. Bersama lebih kuat, kita akan berjaya. JK Pepsi Kuat, kami ada untuk anda. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar suara saya ke? Okey. So, semua boleh nampak slide saya ke? Okey, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okey. So, hari ni kita teruskan lagi kita punya syarahan kaunselor yang ke-23 daripada saya yang akan disampaikan oleh saya, Nur Nadia binti Muhammad Rusdi. So, saya adalah pegawai psikologi di Hospital Sultan Abdullah. So hopefully boleh dengar suara saya kan? Okay. So untuk hari ni tajuk kita adalah interaksi dalam keluarga, interaksi sihat, keluarga hebat. So how kita nak jadikan kita punya keluarga tu, maksudnya macam mana kita nak berinteraction dalam keluarga tu supaya interaction kita tu adalah interaction yang boleh menyebabkan keluarga tu lebih hebat dan lebih sihat lah berbanding daripada sekiranya ada isu yang boleh menyebabkan interaksi dalam keluarga tu tak dapat dikendalikan dengan lebih baik. Okay. Okay, so hari ni topik yang sebelum tu rasanya belum terlambat lagi untuk saya ucapkan selamat berpuasa walaupun dah tinggal 10 hari je lagi kan. So selamat berpuasa dan insyaAllah selamat Hari Raya jugalah kan dalam masa 10 hari ni. Semoga apa yang kita buat dalam bulan puasa ni diberkati dan dirahmati semua. Okay, so kita teruskan lagi. Yang mana hari ni topik-topik yang akan kita bincangkan more focus on family lah, more focus on keluarga. And then first kali kita akan fokus on konsep asas keluarga tu sendiri, sistem keluarga tu sendiri dan juga tahap, ada 6 tahap kitaran kehidupan dalam keluarga.
dan juga 9 peranan psikologi. So this is the basic concept berkenaan dengan keluarga lah. And then second, bagaimana, sebab sekarang masa kita dalam sejam kan. So bagaimana untuk berinteraksi dengan baik dalam keluarga dan juga 8 kualiti keluarga yang sihat. So kita akan fokus how keluarga tu boleh jadi sihat. Dan juga yang ketiga adalah 5 bahasa cinta. Nanti kalau tuan-tuan dan perempuan berminat untuk nak isi that 5 love language quiz, so boleh try isilah, nanti kita akan bagi link. Dan juga apa yang perlu dielakkan dalam interaksi keluarga. So dia ada 4 benda yang menyebabkan sesebuah keluarga tu mengalami konflik dan how untuk uruskan that konflik. And then yang kelima, tips komunikasi berkesan dalam rumah tangga, yang ini more focus on marriage dan juga latihan komunikasi dalam rumah tangga juga. Okay, so first of all tadi kita ada cakap berkaitan konsep. So apa itu family? Kini family tu apa kan? So dia adalah satu social punya sistem. Social punya sistem yang mana dia ada spesifik karakteristik, ada specific rules yang kiranya ahli keluarga tu tetapkan sendiri how the rules, how the structure, macam mana structure family tu. So having specific communication dalam sesebuah family dan discussion type ni untuk kita solving problem that allows for us for any duties to done effectively. So ada karakteristik, ada rules yang spesifik, ada the power, structure, and then communication dan juga how to solve the problem. So siapa yang ada dalam family? So kan family ni besar kan? So dia ada beberapa subsystem dalam family punya sistem. So first kali subsystem dia adalah pasangan sendiri. So dia start daripada perkahwinan tu sendiri. So interaksi antara suami dan isteri. Second adalah subsystem ibu bapa. So parents dan juga anak-anak. So ada interaction antara ibu bapa dan juga anak-anak. So yang ketiga adalah interaksi ataupun subsystem antara adik-beradik. So adik-beradik dalam keluarga tu, so dia adalah subsystem yang dalam satu sistem keluarga. So dalam satu dan kini dalam satu sistem keluarga tu ada beberapa subsystem. So yang subsystem ni yang menyebabkan ada interaksi antara suami isteri, antara ibu bapa dan anak-anak dan juga antara adik-beradik. So extended family pula adalah interaction antara ahli dalam keluarga nuklear tu, maksudnya dia nuclear family, suami isteri dan anak-anak, dan dengan mungkin orang yang di luar, saudara mara ke, so yang bukan dalam that nuclear family, family asas lah. Okay, and then keperluan untuk interaction juga adalah boundaries. So undang-undang ataupun peraturan yang memastikan siapa yang terlibat dalam dan bagaimana interaction tu berlaku. So boundaries tu sempadan adalah penting dia adalah konsep yang penting dalam keluarga. Okay, so tadi ada 2 kan, 6 kitaran kehidupan keluarga dan juga 9 peranan psikologi dalam keluarga. So kita go forward teruslah kepada apa yang kita nak tekankan berkenaan dengan konsep dalam keluarga, konsep asas keluarga. So first kali iaitu 6 kitaran kehidupan keluarga, dia bermula dengan kiranya dewasa muda kan. So perpisahan antara anak-anak ni dia start untuk bina perhubungan dengan, especially bila umur dah 20-an, dia dah start, kalau Eric Erikson kata dia antara intimacy dengan isolate tu kan. So if dia rasa inferiority ke, so dia ada 2 kan. So yang first kali adalah intimacy, so dia nak cari pasangan kan. So kitaran hidup keluarga tu dia bermula daripada dewasa muda, kiranya awal remaja, awal dewasa lah. So anak-anak membina perhubungan dengan rakan sebaya dan membentuk dan juga ada pola kerjaya dia, start bekerja, start cari pasangan. So kat situ bila dah dapat pasangan, dah ada yang sesuai, so perkahwinan dan pencantuman 2 keluarga. So family of origin kan, daripada family asal dengan family asal, so dia ada 2 family asal, so dia bergabung, maksudnya ada kat situ perkahwinan dan juga pencantuman 2 keluarga. Yang tu adalah second stage, yang mana penyesuaian dengan pasangan, ahli keluarga baru dan juga mertua dan juga rakan-rakan pasangan. So kat situ kiranya dia ada penyesuaian dekat situ. So kena ada satu penyesuaian start dekat situ dengan ahli keluarga baru, dengan mertua yang baru. So rakan-rakan pasangan lagi, ahli saudara mara. So yang tu adalah second stage.
So yang ni maksudnya stages ni kita go for concept dulu and then nanti how the conflict comes kan. And then keluarga dengan anak-anak kecil. So bila dah berkahwin, so the third stage adalah tanggungjawab sebagai ibu bapa bila dah start ada anak kecil, bila dah start jadi first mom ataupun first father. So dah start ada like tanggungjawab yang baru. So start untuk menyesuaikan diri dengan peranan yang baru. Tadi just suami isteri. So adapting dengan marriage punya life. And then bila dah ada anak, so adapting dengan parenthood punya life pula. Okay. And then yang keempat adalah keluarga dengan anak-anak remaja. So bila anak-anak dah besar, anak-anak dah makin dah makin melonjak ke remaja kan. So dia ada peringkat storm. So kat sini peringkat storm dia akan fokus kepada pentumbuhan nilai dan autonomi. So mak dengan ayah dan juga anak-anak. So bila remaja dia ada konflik kan, yang mana dia ada fokus on how dia nak cari identiti diri. So kat situ ada, sebab tu dia kat sini dinamakan peringkat storm, sebab kat sini ada pertumbuhan nilai dan juga autonomi anak dan juga parents tu sendiri. Okay, bila dah settle that kitaran that stage, and then go for next adalah pelancaran anak-anak. Pelancaran ni bukan pelancaran buku kan. So pelancaran anak-anak launching lah. So anak-anak yang dah macam yang first tadi kita start dengan kitaran tu yang mana anak-anak yang dah launching lah, yang dah kerja semua, so dia dah start berkahwin kan. So yang ni yang dah berkahwin tadi dia dah ada anak-anak yang dah nak launching pula. Maksudnya dah nak start untuk maksudnya ada kehidupan keluarga dah start dengan tanpa ada anak-anak dalam rumah. Anak-anak dah pergi study, dah pergi kayaknya dah start ada family, dah start bekerja kan. So kat sini menyesuaikan kehidupan mereka dengan menantu. Sudah ada menantu waktu tu, dah ada besan, dah ada cucu-cucu mungkin. Dan kat sini juga ada dalam kitaran hidup waktu stage ke 5 ni adalah mungkin ada yang kehilangan ibu bapa kan. So yang stage yang terakhir dalam kehidupan keluarga adalah keluarga di peringkat tua. So kat dalam ni yang tadi kat dalam peringkat ni ada kekuatan fizikal dan kesihatan pasangan semakin menurun. So kat sini adalah kitaran yang terakhir lah dalam kehidupan keluarga. So this is a family life cycle yang kita nak fokus kepada asas sebelum kita masuk kepada how the interaction antara family. Okay, so next the family life cycle. So kat sini pun ada phase dia yang mana dia akan fokus kepada ada challenges. Tadi dia just kitaran sahaja. Kita just fokus briefing about the kitaran. Ada 6 kitaran. So dalam the whole 6 kitaran ni ada juga pembahagian kepada 3 perkara. Yang mana coupling for the first 2 stage tadi, and then expansion, dan last sekali adalah contraction. Okay, yang and then the other side adalah challenges dia. So apa challenges yang ada dalam kiranya all the stages, dan juga how dia nak kiranya apa potential crisis yang akan berlaku. Okay, so untuk coupling tu ada 2 tadi kan, unattached adult, so dia dah start kerja semua, and then dia dah start untuk form a family formation, so dia start kahwin semua kan. So tu 2 stage kan, 2 stage yang atas tu. So time ni dia ada practical challenges dia, yang mana dari segi financial ataupun finding potential mate tadi, economy, partnership, so domestic cooperation. So dia start untuk compatible dengan apa yang dia nak, maksud dia try cari apa yang dia suka kan. Dari segi emotional, mungkin dari segi commitment, balancing needs and expectation of self and partner. So dah try untuk sesuaikan diri, so dia ada emotional challenges kat situ. Relational challenges pula dari segi differentiation of self dan from family of origin, ataupun satu lagi dia nak shifting daripada family of origin yang dia daripada kecil, daripada umur daripada kecil sampai ke umur dia 20-an dah berkahwin ni. So dia start situ and then nak shift kepada new family. Dia punya own family kan, daripada origin kepada family dia yang sekarang kan. So yang tu pun if fail, if dia tak boleh nak shift, tak boleh nak ni, so dia akan maintain dalam, kayaknya ada konflik lah dekat situ. Ada start untuk, kalau yang tadi dia fail untuk grow out, fail to find a mate or commit, tak boleh nak commit kan, end of honeymoon ataupun in-law conflict. So bila dah start dalam marriage punya issue lah, yang tu coupling punya side.
And then expansion, bila expansion dah start ada anak tadi kan, dah start ada anak, lepas tu anak dah remaja. So ini peringkat phase yang expansion. So kat sini ada isu dengan financial obligation, organizing household. So nak besarkan anak macam mana, nak organize household macam mana, orang dah makin ramai ni. Yang sebelum ni nak adapt dengan 2 orang sahaja kan, pasangan suami dan isteri. So bila dah tambah anak, so dah makin ramai, so how to organize balik the household tu, and then how to nak besarkan anak lagi, parenthood lagi kan. So yang tu dari segi practical. Dari segi emotionalnya, accepting new members kan. So daripada berdua nak handle the emotion untuk nak being a new mom, a new dad kan. And then flexibility with change. So dia ada perubahan bila anak dah makin besar kat situ. And then dari segi relation pula, maintaining marital units. First maintain marital unit untuk yang expansion yang kayaknya yang ada anak kecil kan busy dengan anak semua kan. And then maintaining contact between parents and adolescent. Bila anak dah remaja, okay, tak boleh tinggal anak, so kena keep going, maintain the contact between anak dan even anak remaja. Ada macam-macam isu, ada macam-macam yang nilai yang berbeza, so kena maintain kat situ. Challenges dia untuk nak maintain the relationship tu, nak maintain the contact tu. Okay, and then dari segi dia punya crisis mungkin dekat bila anak kecil-kecil lagi, mungkin dari segi marital dissatisfaction kan, school and behaviour problem. So itu antara crisis yang ada potential crisis yang akan berlaku. And then bila anak dah remaja, adolescent, rebellion. So anak start tak dengar cakap semua kan. Okay, and then yang tu the expansion punya pace. So bila dah settle the expansion punya pace, dia akan go to contraction punya phase. Yang tu yang launching tadi, dan juga family in later life. So dia dah tinggal berdua je kan. So dekat launching tadi mungkin financial burden, anak dah start pergi college semua kan. So dah start untuk ada financial punya burden tambahan lah. So ada new financial resource kan. So kat situ dari segi practicalnya. Dari segi emotionalnya mungkin loss of family dekat sini mungkin ada dari segi aging dan juga death of parents tadi. So parents kepada parent anak-anak tadi kan. Parents kepada like couple tadi. So dia akan ada dari segi emotionalnya. Relationalnya adalah re-establishing primacy of marriage. So nak establish balik. So daripada tadi anak dah makin ni, so tinggal berdua balik kan. So adult relationship with children. So kat sini dah start mungkin ada emptiness sikit, and then children returning home dekat situ, returning home. So family in later life pula, the focus of uncertainty of old age kat situ. So dia macam okay, apa yang ada uncertainty kat situ. So coping with loss, maintaining dignity despite decline. So ada possibilities dan juga dia punya potential crisis dia, retirement dan juga illness dan death. So guys tu antara kayaknya the more details about phase, stages and crisis in family life cycle. Okay. So ni ada sikit statistik 2025 berkenaan dengan marriage and divorce. So untuk yang secara generalnya seramai 53,245 pasangan Islam yang bercerai dalam tempoh 9 bulan kayaknya last year lah kan. So daripada jumlah tu Selangor merekodkan yang kayaknya yang paling tinggi dekat situ. So bilangan penceraian ni makin banyak. Kayaknya compare to 2023, 2024, so dia lebih, kayaknya 2024 tu dia lebih tinggi berbanding dengan 2023 dan dia makin tinggi. So dia merisaukan jugalah sebenarnya. Okay, so apa jadi bila ada statistik tu sikit, so apa peranan psikologi yang sepatutnya ada dalam keluarga sebenarnya? So first kali adalah pembentukan perhubungan baru dengan keluarga asal. So kat sini yang if gagal untuk lalui this peranan, so maksudnya kat situ akan ada penyesuaian diri tu kan, dia akan ada separate self kat situ. So dia akan dengan keluarga asal dia compare tu dia akan keep bergantung dengan keluarga asal compare to try untuk adapting dengan keluarga asal dan juga keluarga yang new family sekarang. So dia akan menjadi separate self lah kat situ.
And then second, membina kesepakatan dan autonomi. So dia akan, maksudnya kat sini dari segi peranan psikologinya, dia dalam marriage tu dia perlu korbankan autonomi demi untuk kekalkan perhubungan perkahwinan yang sihat. So buat keputusan tradisi ataupun kebiasaan. So fokus kepada apa yang nak dikekalkan. Discuss between husband and wife. So apa yang nak dikekalkan based on that, based on both punya family of origin. So sebab tu dia akan ada konflik. Sebab wife dengan cara budaya family yang berbeza, husband dengan cara dan budaya family yang berbeza. So kat situ yang perlu bina kesepakatan untuk how marriage kita, maksudnya kita punya family ni apa yang kita nak sepakatkan untuk dikekalkan, untuk kita nak keep going dengan rutin, dengan ritual ataupun dengan rule or regulation kan. So bukan ambil terus, dan juga sebab tu yang boleh menyebabkan konflik bila tak ada persetujuan daripada dua-dua belah pihak. So yang ketiga, peranan psikologi untuk menjadi ibu dan bapa. So corak perhubungan berubah dari 2 menjadi 3. So dah start triangle kan kat situ. So mungkin hubungan suami isteri akan makin terjejas bila isteri dia more fokus on urusan anak-anak kan, bila anak-anak kecil tadi kan. Ini suami pula dia more fokus on rasa terpinggir ataupun dia banyak fokus kepada urusan kerja. So dia jadi hubungan suami isteri makin jauh kat situ. So kat situ yang kena alert, how to cherish balik that marriage. Maksudnya kena ada sama-sama, kena ada masa untuk even menjadi ibu bapa pun perlu fokus kepada corak perubahan tu, dan kita alert dengan apa-apa perubahan yang berlaku. So menangani krisis kat sini. So family stressor. So tekanan kat mana-mana je. Akhirnya ada yang unexpected dan juga ada yang expected yang berlaku. So kena, maksudnya parent couples tadi perlu saling melengkapi, elak menyalah antara satu sama lain. Yang ni adalah peranan psikologi dalam menangani krisis tu sendiri. So expect for tekanan yang berlaku sama ada expected ataupun non-expected punya stressor kat situ. So 5, menangani konflik. Pasangan perlu tahu untuk meluahkan rasa tak puas hati dengan cara yang sihat, seperti cuba mendengar dan memahami pasangan dengan baik dan tidak melakukan kecaman peribadi. So untuk menangani konflik, so kena tahu how to handle so how to handle rasa tak puas hati tu, how nak communicate, how nak interact, how nak bercakap dengan pasangan. Rasa tak puas hati tu akan ada, maksudnya bila masing-masing berbeza budaya, especially nak dalam adaptation punya period. So how nak sampaikan kepada pasangan masing-masing without bagi personal punya attack. So yang keenam, cinta, kemesraan dan seks. So perhubungan kemesraan dan seksual yang sihat akan membuatkan pasangan merasa diri diterima dan memperbaiki hubungan fizikal, lisan dan bukan lisan antara mereka. So yang ni pun part of yang yang memberi impak kepada psikologi pasangan kan. So berkongsi kegembiraan. So perkahwinan yang sihat most of the time akan sharing the kegembiraan, maksudnya tolerance each other, dan juga if ada humor kan. So ada maksudnya berkongsi sama-sama. Tapi di sebaliknya, perkahwinan yang bermasalah dia akan banyak fokus untuk menjalankan tugas-tugas rutin sahaja. So dengan bekerja dan membesarkan anak tanpa even maksudnya dia rasa penat dan terbeban, so dia tak ada perkongsian kegembiraan antara satu sama lain. So yang ke-8, tadi ada 9 kan, tinggal 2 lagi. So menyediakan penyuburan emosi. So fokus kepada untuk support, emotional support kepada pasangan kita. Satu sama lain situasi yang memerlukan suasana selamat, seperti contoh ada kegagalan ke, ada rasa kecewa ke, sakit ke, ada kematian ahli keluarga ke. So sediakan emotional support untuk pasangan, dan juga supaya pasangan rasa mudah untuk nak luar, terbuka untuk nak bercerita kan. So yang tu one of peranan psikologi dalam keluarga. So memelihara double vision. So apa tu? So mengingati kenangan-kenangan manis. So ada ritual-ritual penting. So yang tu sangat penting untuk nak cherishkan balik the marriage. Maksudnya nak rasa
ingat balik kan. Kadang-kadang bila dah usia perkahwinan dah berpuluh-puluh tahun, kadang-kadang dah rasa macam ni kan, rasa macam cringe kan. Tapi sebenarnya it's okay untuk mengingati balik kenangan-kenangan manis tu supaya kita lebih attached dan lebih rapat dengan, maksud dari segi psikologinya lebih baik dalam perkahwinan tu. Okay, contoh melakukan kebiasaan ritual kan, ingat birthday kan, yang tu macam setiap tahun, so ada timing untuk nak berdua sahaja kan, pillow talk ke kan. So yang tu one off untuk nak kiranya nak bantu dari segi emotional support kepada pasangan. Okay, jadi so how untuk kita bantu berinteraksi dengan lebih baik dalam keluarga. Tadi the basic thing about keluarga. So bila dah ada basic thing, dah tengok dari segi macam apa keluarga tu, berapa banyak subsistem dia semua, and then how kiranya macam apa peranan psikologinya dekat situ kan, and then how keluarga tu sendiri macam mana untuk kualiti keluarga tu kan. So how nak berinteraksi dengan lebih baik dalam keluarga sendiri. Okay, so sebelum kita nak interaction, so kita nak tahu juga kiranya pasangan, yang ni boleh je kalau masing-masing nak, sebab saya tak letak QR lah pula kan. So boleh je search dalam Google masing-masing. So dia akan keluar, dia akan ada 31 soalan, 5 love language, dan dia ada 5 bahasa cinta. So tuan-tuan dan perempuan boleh try buat lah, sambil-sambil lah kan, sambil-sambil kita buat. So try search tu 5 love language. Tapi rasa saya semalam saya try buat, dia kena login sikit lah. Dia kena login sikit, dan tapi kita boleh jawab lah, still boleh jawab dan tak ada bayaran. Okay, so boleh try untuk 5 love language ni. So kita boleh tengok, kita boleh tengok apa 5 bahasa cinta kayaknya yang paling inilah top 1 lah kan. So supaya bila kita lebih faham pasangan kita, balik ni nak tunjuk, nak bagi suami jawab pun boleh. So kat sini kita nak tengok apa 5 bahasa cinta pasangan kita dan juga kita sendiri, supaya kita lebih memahami pasangan dan juga pasangan lebih memahami kita juga. So how kita nak show love. Kadang-kadang kalau suami isteri kata, suami kita tak romantik lah kan, suami kita tak pandai nak tunjuk rasa sayang lah. Okay, so cuba tengok, mungkin dia ada side-nya, okay, mungkin dia dah buat servis, dari segi servis, dia mungkin tak pandai berkata-kata, tak romantik dari segi perkataan, tapi mungkin dia more focus on okay, how dia serve, how dia nak bantu buat kerja-kerja rumah ke mungkin kan. So how akhirnya dia show the love tu dengan cara yang tersendiri. So sebab tu kita jawab soalan 5 love language ni untuk kita nak tengok okay, apa bahasa cinta, like kecenderungan pasangan kita untuk dia show dia punya love. Okay, so boleh jawab dulu. Okay, sambil-sambil tu saya explain sikit-sikit lah kan. Okay, sebab kita ada sejam je kan. Betul. Okay, sudah setengah jam, dah dekat setengah jam. Okay, so 5 bahasa cinta. First sekali adalah words of affirmation. So kata-kata, dia more focus on kata-kata. So kat sini yang dia menunjukkan rasa cinta tu dalam bentuk kata-kata. So ada setengah pasangan yang okay, depan hari-hari ada I love you semua kan, sayang, lepas tu macam adalah kayaknya ada bahasa yang disampaikan, dia lagi senang, lagi selesa, dia lagi bahagia menunjukkan love melalui kata-kata, dalam bentuk kata-kata. Yang kedua adalah act of service. So macam saya cakap tadi kan, so mungkin pasangan-pasangan especially isteri-isteri nampak suami tak macam tak sayang kan, tapi cuba tengok balik, ada tak dia buat kerja ke, ataupun dia spend time ke kan, dia sediakan masa dia kan. So kat sini kalau act of service ni dia fokus untuk bantu maksudnya bantu pasangan melalui tindakan. So dia fokus untuk tunjukkan rasa cinta dia melalui dia bantu pasangan dia melalui action. Dia lagi selesa untuk give by action. And then tanpa disuruh lah mungkin kan. Tapi ada orang kata kena suruh baru buat kan. Okay. So maksudnya boleh je asalkan okay, yang tu mungkin cara dia tunjukkan rasa cinta dia macam tu. So try lah pergi dia jawab kan, mungkin dapat act of service ataupun mungkin quality time kan kat situ. Okay, and then physical touch, so menunjukkan rasa kasih sayang melalui sentuhan, so touching. Okay,
Okay, and then receiving gift, memberikan hadiah sebagai tanda kasih sayang terhadap pasangan. Ada juga receiving gift kan, so kena hadiah. And then quality time, menghabiskan waktu yang berkualiti bersama pasangan. So kat situ pun boleh try untuk, boleh try tengok balik. So antara kita, maksudnya suami dan isteri tu, apa kecenderungan 5 bahasa cinta ni. Adakah yang first tu word of affirmation kan, mungkin tu yang paling tinggi. Betul lah, kerja I love you je tiap hari, kerja apa, bagi penghargaan kepada isteri kan. So betul lah tu kan. So ataupun mungkin act of service, mungkin quality time dia more fokus untuk. Okay, so so ini how to speak your partner's love language. So ada benda yang based on 5 love language ni, ada benda yang how kita nak communicate, apa action yang kita kena buat, dan juga apa benda yang kita kena avoid. Okay, so ada benda juga yang kita kena avoid. Okay, and then untuk words of affirmation, how untuk communicate, encourage, affirm, appreciate, listen and listen actively. So kat situ how to communicate dengan pasangan kita yang ada love language words of affirmation ataupun sama-sama lah. Okay, and then action to take. So send an unexpected note, text or card dekat situ. Okay, things to avoid, not recognizing or appreciating effort. So yang tu mungkin akan timbulkan the other conflict. Okay, so physical touch, non-verbal use of body language and touch to show love. So hugs, kisses, cuddling, yang tu yang action to take lah. Dan things to avoid adalah physical neglect or abuse. Yang tu yang things to avoid yang boleh menyebabkan konflik yang berlaku. Okay, so receiving gift, thoughtfulness, make your spouse a priority. So sebab receiving gift kan. Okay, so give thoughtful gift and gesture, express gratitude when receiving gift. So say something jugalah bila receive a gift. And then unintuitive gift receiving, forgetting special occasions. So ni pun akan menimbulkan konflik yang besar sekiranya melupakan special occasions. Okay, okay, and then last kali, yang ke second last adalah quality time. So quality time, uninterrupted and focused conversation. So just both of both of partners lah. And then one time is important. So no gadget, no, okay, ni berdua sahaja bercakap, maksud meluangkan masa sama-sama kan. Okay, yang tu how to communicate lah. So action to take, create special moments, take walk and do small things with your partners. So bila contoh your partners punya ni adalah quality time, so kena make lebih sikit masa untuk sama-sama spend time sama-sama. Okay, so things to avoid distraction when spending time together. So dia akan menyebabkan darah dia naik sampai ke atas lah kan, daripada bawah tu terus zak macam tu kan. So dah bagi masa betul-betul ni, tiba-tiba ada distraction kan. Okay, and then long time without on one time. Okay, dah lama tak spend time sama-sama kan. Yang tu akan menyebabkan, okay, mungkin yang tu yang trigger all the emotion dalam dan akan trigger the conflict. Okay, so act of service, let them know you are wanting to help to lighten their load. And then action to take, can make them breakfast maybe ataupun dinner. So offer the service and go out of your way to help with chores. Okay, so lacking follow through and small and large tasks. So bila lacking tu dia akan menyebabkan, yang tu kena things to avoid lah. So maksud dia akan menyebabkan konflik ataupun salah faham lah dekat situ. Okay, so love is a choice to make every day. So dia adalah pilihan kita. So pilihan kita how untuk kita nak disayangi ataupun menyayangi dekat situ every day. Okay. Okay, so lepas kita dah tahu tadi the love language of pasangan kita kan, sebab tadi macam mana nak interact dengan baik kan. So macam mana nak interact dengan baik kalau kita tak tahu how pasangan kita punya love language. So kita dah tahu, so apa kita nak arahkan keluarga kita ke arah keluarga yang sihat, ke arah interaction yang lebih baik. So ada 8 kualiti keluarga yang sihat. First kali,
fokus on memberi komitmen. So give time, macam tadi pun ada kan receiving, maksudnya yang tadi ada love language. Yang ni kita fokus on, okay, kita bagi komitmen dari segi time, energy kan. So cara kita tunjukkan love juga, tapi kiranya keluarga yang sihat pun ditunjuk, kiranya dia commit dengan cara yang macam tu. Okay, so staying loyal to the family members through both good and adverse life event. So kat situ bagi komitmen adalah one of quality keluarga yang sihat. So commit, maksud luangkan masa, luangkan energy, semua bagi energy. Okay. And then second, menunjukkan penghargaan. Yang ni semua ada dalam yang 5 tadi kan. Menunjukkan penghargaan, tak kisahlah verbally ke, physically ke, appreciation, commitment, strengthen lagi dekat situ. So ability to express verbally and physically appreciation. So commitment tu akan lebih strong lagi dekat situ. Ialah bila kita dapat penghargaan daripada pasangan, dia adalah something yang okay, so bermotivasi, dia lebih bermotivasi untuk nak commit dengan family lah kan dekat situ. So one of things lah di samping dia adalah tanggungjawab yang sebenar lah. So mutual love, respect, compliment, so build the self-esteem of the spouse. Sebab tu dia perlu tunjukkan penghargaan yang mana untuk build up the self-esteem. So siapa yang tak suka dihargai kan? Semua orang suka dihargai. So hargailah. Bila kita suka dihargai, so hargailah pasangan kita supaya dia akan jadi lebih, maksudnya family tu akan jadi lebih berkualiti. Okay? Lebih sihat lah. Okay. So 3, kesediaan meluangkan masa bersama keluarga. So tak kisah kualiti, maksudnya spend both qualitative dan juga quantitative time for your family together. Okay. Quantitative maksudnya kerap ke ataupun walaupun kerap tapi mungkin ada time, ada distraction kan. So both. Kalau tak sempat nak buat ni, okay, at least sekejap spend time kan. So encompass ritual and tradition, celebrating birthday, anniversaries, engaging with family, makan sama-sama ke kan, buka puasa kan. So buka puasa sama-sama, sahur sama-sama. So kesediaan meluangkan masa. Maksudnya readiness untuk kita nak betul-betul meluangkan masa secara rela hati dengan keluarga, bukan dipaksa. Okay. So sharing sharing thoughts, feelings and identity. So sharing sama-sama antara bukan saja suami isteri tapi dengan anak-anak sekali. So selami kena bagi masa dengan anak-anak dan juga selami apa emosi mereka. Okay, yang keempat, corak komunikasi berkesan. So kat sini kita attend to the message from one another. Nanti ujung sekali kita ada sikit latihan komunikasi dalam rumah tangga. So dekat sini kayaknya corak komunikasi yang berkesan lah untuk kita nak interact dengan kita punya keluarga dekat situ. So support, understanding and empathy. So healthy family, most of the time dia akan always seek to work the conflict out through the discussion and problem solving. So sama-sama, bukan seorang sahaja. Instead of terus bagi hurtful comment kan, terus macam tu. So healthy family dia akan duduk discuss how nak buat macam mana kan, untuk nak settle the conflict. So dysfunctional family withhold ataupun not verbalize their feelings, wants, likes and dislike with each other. So most of the time akan senyap, akan simpan sahaja. So dia akan start, bila lama-lama keep going macam tu, dia akan start untuk that corak komunikasi dia dah jadi kurang berkesan bila tak communicate kan. So how nak sampaikan, macam mana kita nak sampaikan kan. So dia akan pelan-pelan jadikan family tu dysfunctional. Sebab masing-masing dengan hal masing-masing dan memendam rasa sahaja. Okay. So orientasi keagamaan, dan yang kelima orientasi keagamaan dan spirituality, maksudnya coping dan be resilient dengan spiritual punya belief dan practice. Yang tu one of things lah. Okay. So untuk kita, maksudnya belief and action tu untuk couple tu intrinsically motivated secara dalaman supaya dia lebih more satisfied dalam marriage dan juga dalam family.
Okay, sebab dia tadi ada subsystem banyak-banyak kan. So dia ada yang pasangan, ada yang pasangan dengan anak, ada yang adik-beradik kan. So keluarga ni merangkumi beberapa subsystem tu, subtitle pula kan. Okay. So yang keenam, keupayaan menguruskan krisis dengan sikap yang lebih positif, lebih baik. Okay. So mungkin dalam sepanjang berkeluarga, sepanjang kitaran family ni, so ada unexpected dan expected events yang berlaku. So mungkin untuk expected events, so try untuk sama-sama uruskan, cari coping strategies, contohnya macam negotiating, seeking advice ataupun rehearsing ataupun humor. So try buat maksudnya yang expected lah events yang berlaku. So kalau unexpected mungkin okay, offer for offer for bahu ataupun telinga untuk nak dia orang nak express, maksudnya pasangan ataupun anak ataupun the family members kita lah untuk express their emotions and support one another. Okay, so ambiguous losers, contohnya yang ni pun akan ada crisis, contohnya macam physically absent, psychologically present. So kat sini physically okay dia ada, physically tak ada tapi psychologically ada kan. Contoh macam kehilangan semua kan. Apa lagi kehilangan yang maksudnya physically present dan psychologically absent. Contoh macam nyanyung kan. So kat situ pun kena ada keupayaan untuk kita nak urus sama-sama. Maksudnya kehilangan tu and then how kita nak urus sama-sama dekat situ. How nak kiranya nak coping dengan cara yang kiranya how to support lah balik, how to express the emotion dan support your family members. Okay, yang ketujuh, galakan dan sokongan individu. Okay, so kat sini dia melibatkan, tadi melibatkan all family members kan, yang ni mungkin melibatkan yang subsystem anak dengan ibu ayah tadi. So galakan tu sokongan individu, most crucial time, encouraging is needed bila ada school age children. Dekat situ bila anak dah masuk sekolah, so dia engage and educational process. So baru masuk sekolah, so how nak adapt kan kat situ, so kena engage sama-sama dia punya educational process, jangan biar tertinggal kan. So kalau kat kedua pula adolescent, cope with physical changes and peers group. So ini dah start nak kawan kan, dah start nak ada peers, lagi trust dia punya peers daripada dia punya ibu bapa kan. Okay, so kat sini kena maksudnya cope with physical changes pun. Okay, dah nak start adolescent kan, dah maksudnya dah start berubah kan physically ataupun dah start balik kan. So kat situ pun kena bagi galakan dan sokongan. So keluarga yang berkualiti, yang keluarga yang sihat, so dia akan fokus untuk bagi sokongan dan galakan kepada anak-anak yang melalui that transition. Okay, so yang adult move from the ini macam daripada parents punya house to their own psychological and physiological space, feel. So dia pindah pergi asrama ke kan, dia pindah dia dah dapat tempat kerja baru ke, so mesti akan moving kan daripada rumah family. So kat situ pun keep bagi sokongan, support dan maksud dia untuk dia nak keep going dengan dia punya life. So keluarga yang sihat dia akan keep bagi support for this tiga transition ni lah. So peranan yang jelas dalam keluarga. So kualiti keluarga yang sihat pun dia akan fokus kepada peranan yang jelas dalam keluarga. So roles dalam family tu repetitive behavior kan. So contoh siapa yang nak kena buat ni, siapa yang nak kena ni, role ni sebagai apa, role ayah, role anak kan, role mak. So nak kena buat apa. So semua clear about clear, appropriate, so semua faham dan setuju dengan roles yang diberikan dalam family. Maksudnya jelas. So kat situ healthy family dia akan fokus untuk role yang jelas, appropriate, suitable, allocated, mutual agree on, integrated and kini kat situ dia sama-sama lah. Dia orang setuju apa role yang masing-masing kena buat dalam this family. Okay, so faktor yang menyebabkan mungkin peranan tu age, culture dan juga tradition kat situ. So role tu dia ada interchangeable dan juga flexible as possible. Kat situ if tak boleh ke, if tak okay ke, so boleh ada discussion untuk changing the role. Yang pastinya the role is clear.
Okay, so yang akan ada konflik yang lebih teruk bila the role tak clear, and then expecting untuk orang maksudnya untuk the family members do the roles, tapi family members tu tak clear dengan roles yang sebenar. Okay, so kena restructure balik the roles and regulation ataupun roles and rules lah, peranan dan juga kiranya peraturan dalam keluarga tu. Tak adalah peraturan macam kat sekolah kan, tapi like clear dengan peranan dan peraturan masing-masing. Maksudnya disiplin masing-masing lah. Okay. Okay, so tadi how to interact kan. So bila ada quality keluarga macam tu, so bila kita interact dengan lebih baik, so dia akan jadi keluarga yang lebih sihat lah. So apa yang perlu dielakkan dalam interaksi keluarga? So yang ni saya rasa macam dah hampir-hampir ke hujung. Okay. So yang perlu dielakkan dalam interaksi keluarga, dia ada 2 lagi nanti. So dia ada, yang ni adalah 4 horsemen like dia were yang kat hospital kan. So the 4 horsemen and how to stop them with their antidotes. So dia ada 2 communication style that predict relationship failure. So if keep going 4 perkara ni mungkin ada on and off, so dia akan mengganggu relationship, dia akan menyebabkan relationship failure. Okay, so couples who experience ni akan absent of positive interaction. So maknanya couples ataupun family members yang experience this 4, so dia akan experience the absence of positive punya interaction. Dia akan most of the time akan go for negative interaction. Okay, first kali adalah criticism. So criticism dia akan fokus kepada macam expressing disapproval, pointing out faults kan, semua kritik je kan, you are so selfish, you are semualah kan, semua maksudnya negatif ataupun harsh word kan, commentary, judgmental kan, itu criticism. So how to, dia punya antidotes, so gentle start out. So start dengan I statement. Nanti bila ada satu lagi slide, kita akan ada berkenaan dengan komunikasi berkesan. So kita akan fokus on that I statement dulu. Maksudnya kita bertanggungjawab dengan apa yang kita rasa dan apa yang kita nak sampaikan. Okay. And then contempt. Contempt more kepada insult kan. So dia perkataan-perkataan yang harsh lah kan, yang teruk lah, yang menghina mungkin. So kat situ dia ada the antidote dia mungkin build culture of appreciation. So instead of mungkin bila dah bila lama-lama dah buat, dia akan jadi habit kat situ. So kat situ untuk nak start up balik, untuk nak try balik, so build a culture of appreciation instead of contempt, instead of abusive. So focus on thanks for trying ataupun appreciate, walaupun dia tak settle tapi it's okay, try to, maksudnya terima kasih kerana dah try, terima kasih kerana dah cuba walaupun tak jadi kan. So kat situ antidote dia lah yang boleh kalau untuk nak fix balik that communication punya style. And then defensive dia fokus kepada reverse the blame balik. Dia victim kan, dia bukan it's not my fault, so always you kan, all the time kita maksudnya dia akan fokus kita akan fokus untuk nak defense ourselves dan playing victim kat situ kan. Playing victim ni selalu kan sebut playing victim kan. So kat sini maksudnya being defensive dan semua orang yang salah kan kat situ. So attitude dia take the responsibility. So dekat sini maksudnya accept, itu adalah your kesalahan, so accept dan take this responsibility yang sebenar. Okay. And then yang keempat adalah stone warning. So yang ni avoid the withdrawal lah. So ada konflik and then dia withdraw and then dia avoid the conflict lah. Forget it, berhari-hari kan tak cakap, silent treatment semua kan. So kat situ bila lama-lama dia akan jadi habit. Dia akan jadi habit dan even the small conflict pun dia akan jadi worse because dia cara adalah itulah macam more focus on withdrawal daripada that issue. Contoh mungkin boleh berhenti sekejap, calm down sekejap, tapi dalam 20 minutes kan, so datang balik, try to solve balik that conflicts.
Okay, sebab bila lama, bila berhari-hari dia akan jadi the habit. So cara untuk antidote dia adalah physiologically self-soothing. So bertenang dulu, pergi tenangkan diri dulu dalam 20-30 minutes, then datang balik untuk discuss balik the conflict, untuk cari the solution balik. Okay, so tadilah kayaknya 4 benda tu yang perlu dielakkan dalam interaction. Sebab apa perlu dielakkan? Sebab couple yang experience this for keep going experience 4 style ni, dia akan rasa absence of positive interaction. So akan all the time akan ada negative interaction, so dia akan ada konflik yang lebih. If dibiarkan lama, dia akan jadi konflik yang lagi besar. Okay? Dan mungkin akan menyebabkan mental health issue yang lagi worse lah. Okay? Okay, so tips komunikasi berkesan dalam rumah tangga. So yang ni kita fokus balik untuk communication punya style lah. First sekali, okay, macam yang saya cakap tadi, ada I statement kan. So bercakap sebagai orang yang pertama. So apa-apa pun kita bukan just tunjuk kepada orang lain, kita fokus kepada saya. Okay, saya rasa apa kan, I statement. So bertanggungjawab dengan apa yang kita nak sampaikan dan apa yang kita rasa. Yang tu yang paling penting. Maksudnya I statement saya dulu. Bukan awak yang menyebabkan saya jadi macam ni. So kalau macam tu dia akan buatkan kita rasa, maksudnya dia akan mengeruhkan lagi keadaan. So fokus kepada saya. Okay, saya macam ni. So nanti ada sikit lah latihan komunikasi kat belakang. Okay, so mendengar antara satu sama lain. Okay, so mendengar tu bukan untuk membalas. Mendengar dengan aktif dan memahami apa yang disampaikan oleh pasangan. So tunjuk keberadaan kita kat situ. Maksudnya kita ada kat situ, nak go for discussion, nak go for communication, nak cakap dengan pasangan. So kat situ dengar antara satu sama lain, mendengar dengan aktif dan memahami apa yang pasangan tu nak cakap. Kan? Contoh suami yang cakap, so isteri dengar dulu. Ataupun isteri yang cakap, suami duduk dengar dulu. Bukan dengar untuk membalas. Bukan mendengar, active listening ni bukan mendengar untuk membalas kan. So dia dengar dan dia memahami apa yang nak disampaikan. Okay? So yang ketiga, menunjukkan penghargaan. Menunjukkan penghargaan, lisan dan bukan lisan mengikut bahasa cinta pasangan. Contoh kan, pasangan kita suka apa, dah bila buat love language tadi tu, so how kita dah lebih memahami pasangan. So pasangan kita apa yang disuka, apa yang tak suka kan. So menunjukkan penghargaan melalui apa yang disuka tadi. Okay, so mengucapkan terima kasih atau memberikan hadiah. Tapi mungkinlah bukan tiap hari kan, nak kena bagi hadiah tiap hari, jenuh juga kan. Okay. So maksudnya bagi penghargaan tu tak semestinya hadiah yang besar-besar, yang mahal-mahal. So asalkan tunjukkan penghargaan kita kepada pasangan kita bahawa sama-sama commit in this marriage. So sama-sama commit dalam family ni. So hargailah pasangan kita dengan lebih baik dekat situ. Itu yang maksudnya even tak cakap apa pun, do something ke show love language tu pun boleh menunjukkan penghargaan kita kepada pasangan. Tu pun cara komunikasi yang tanpa lisan lah, yang bukan lisan lah. Okay. So memulakan perbualan dengan bahasa yang lembut. So tone suara dan gaya percakapan tu lembut pada permulaan perbincangan. Bukan nak cakap mula-mula je kan. Ini pun ada kata mula-mula je cakap lembut, lepas tu bang habis kan. So tak, maksudnya if kita start dengan lembut, so consequences untuk kita nak go for big punya argument tu dia lower sikit compare to start dengan keras. Okay, so memulakan perbualan tu dengan bahasa yang lebih baik lah, tone suara yang lebih baik. Ini yang terkawal lah, tone suara yang terkawal. Okay, kalau rasa nak marah, sebelum bercakap apa-apa, keluar sekejap, tenangkan diri dulu. And then datang balik untuk berkomunikasi balik. Okay, so mohon maaf antara satu sama lain. Okay, so jadikan rutin untuk pasangan yang sering mohon maaf setiap kali perbualan ataupun perselisihan yang berlaku antara pasangan. So jangan tunggu 10 hari lagi nak raya ni baru nak minta maaf, okay? So hari ni pun dah boleh minta maaf. So kiranya if ada konflik ke apa ke, rutinkan untuk kita minta maaf kepada pasangan kita kan. So it's okay, maksudnya jadikan rutin tu sebagai kiranya hari-hari tu if tak gaduh pun sebelum pergi kerja kan. Mungkin ada perselisihan faham yang tanpa sedar kita dah bagi pasangan kita terasa kan. So sebelum
keluar pergi kerja tu dah salam-salam semua kan. So tu pun cara komunikasi. Kiranya untuk kita nak communicate dengan lebih baik dengan pasangan kita. Okay? Okay. Okay, yang ni saya rasa slide last. Yang maksud saya tadi untuk kita nak berlatih sikit komunikasi. Dia nampak awkward sikit for the first time, but it's okay. So untuk start this latihan komunikasi, kiranya kena ada isteri dan suami lah kan, ataupun pasangan lah kan kat situ. So dalam tempat yang kiranya bukan anak keliling semua kan, kiranya macam duduk sama-sama. Sebelum tidur ke pillow talk ke kan, sebelum tu cakap something yang kita nak suarakan lah. Okay, sebab tadi dysfunction family dia tak fokus kepada dia more kepada pendam kan. So yang ni untuk kita nak communicate dengan lebih baik. So first kali kalau sekiranya isteri yang mula bercakap dulu, suami adalah pendengar dan juga yang memberi respons selepas isteri bercakap, bukan sewaktu isteri bercakap. Okay, sama juga kalau suami bercakap dulu, maksudnya isteri adalah pendengar dan juga yang bagi respon after suami bercakap. Okay, so contoh saya rasa, apa perasaan yang isteri rasa waktu tu. Sebab tu start dengan saya tadi, I statement kan. So saya rasa apa perasaan? Contoh, saya rasa sedih kan, saya rasa kecewa. So that particular punya emotion kan. Rasa apa? Rasa sedih, rasa marah, rasa kecewa kan. Apabila awak, tingkah laku dia, apa yang isteri tak suka, apa yang suami tak suka kat pasangan dia. Bukan dia tak suka pasangan, tapi dia tak suka that tingkah laku, that particular tingkah laku sahaja. Contoh, saya rasa kecewa ataupun saya rasa kecewa apabila awak, dia klise punya, tak tolong saya buang sampah. Contoh, okay. Siapa yang terasa saya tak tahu, tapi contoh kan, apabila awak tak tolong saya buang sampah. Ataupun saya rasa marah apabila awak yang selalulah kan yang berlaku kan. So apabila awak buang-buang tak tolong saya basuh baju ke kan, contoh yang kerja-kerja kat rumah lah sikit-sikit yang isteri rasa penat kan, tapi tak sampai-sampai kat suami aku ni kan, sampai pun tak buat kan. So boleh try untuk apply pelan-pelan. Okay, so saya harap tak kisahlah abang ke awak ke, boleh bantu saya. Okay, spesifikkan mungkin buang sampah berapa kali seminggu ke kan. So ataupun spesifikkan apa yang kita harapkan penambahbaikan tu dekat situ. Okay, so waktu contoh isteri bercakap ataupun suami bercakap ni, yang kiranya dia ada partner, so tak boleh bercakap lagi. So kat situ bila isteri sedang menyatakan apa yang dirasa, sedang bercakap lah, so suami perlu mendengar dengan aktif dan tidak boleh turut bercakap, begitu juga sebaliknya. Okay, so bila dah sampai time untuk respon kan, okay, saya faham awak rasa, apa perasaannya? Awak rasa sedih, awak rasa marah yang tadi kan, awak rasa kecewa apabila saya tak tolong awak buang sampah. Okay, saya harap saya boleh tolong awak buang sampah. Okay, maksud dia ulang balik apa yang kita faham tadi. Ulang balik apa yang kita faham pasangan kita cakap tadi. Supaya yelah pasangan rasa didengari lah kan dekat situ. So komunikasi tu sampai. Instead of seorang dekat dapur, seorang dekat depan TV, so abang tolong buang sampah, contoh macam tu. Sayang tolong buat ni. So kat situ akan membuatkan komunikasi tu tak sampai kan. So yang ni yang ni usaha untuk nak latihan komunikasi, untuk kita nak sampaikan apa yang dirasa, apa yang nak disampaikan, instead of too much pendam kat dalam sahaja. Dia mungkin suami akan buat kan, mungkin lepas tu 2-3 hari tak buat balik kan, so buat balik, communicate balik lepas tu kan. Dia lengah sikit lah kan, tapi kena tolerate each other juga kat situ. Okay, dia try untuk communicate dengan lebih baik. Okay, so kiranya start dengan ni lah. Yang ni yang maksud dia start dengan lembut sikit tadi. So kita bukan terus attack dia, kita bukan tak suka dia, tapi kita just kurang selesa dengan tingkah laku yang partner kita buat. Okay, so saya rasa yang tu sahaja. So boleh try untuk
apply dengan partner masing-masing di rumah dan juga ataupun dengan anak-anak pun boleh kalau rasa macam okay, nak kena cakap dengan anak sulung. Okay, keluar berdua kejap dengan dia. Tapi yang pastinya jangan buat depan kiranya the other family members. Sebab dia mungkin akan menjatuhkan rasa, ialah dia akan menyebabkan the other conflict, rasa malu ke kan, especially bila anak-anak dah remaja kan. So dia akan rasa ialah depan-depan adik, so dia lain lah rasanya. So boleh try untuk communicate, untuk berinteraksi dengan baik lah dalam keluarga. So kat sini kiranya macam latihan komunikasi ni pun mungkin letak peraturan siap-siap lah awal. Okay, tak boleh nak menyampuk kan, tak boleh nak nak marah-marah ke kan. So marah dengan kiranya kita uruskan dengan lebih baik, that communication. Okay, so wealth would leave sometimes, even your health, your network, everything would disappear and you would be left with just family. Family is all you've got and treat them right. So apa-apa pun kita akan kembali to our family balik dekat situ. So kena uruskan kita punya interaction dengan family dahulu, communication kita dengan family dahulu supaya dia akan lebih, kita akan rasa lebih baik dan juga lebih bahagialah. Okay, so terima kasih. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan. So dia ada question ke? Tak ada question kan? Okay, hadir. Saya dah habis, Cik Azri. Okay. Oh ni, yang pendaftaran tu saya letak kat mana? Okay. Okay, dah masuk dah pautan. Okay. Okay. So semua harapnya semoga bermanfaat untuk tuan-tuan dan puan-puan yang join hari ni. So terima kasih yang telah hadir hari ni. Okay, nervous saya sebab tim-tim jawatankuasa JKPP Saikwa ni semua hebat-hebat kan. So nervous saya hari ni. Okay, so terima kasih semua. Semoga bermanfaat dan juga semoga kita semua dapat build up a healthy family. Okay, so selamat berpuasa, selamat menyelesaikan ibadah puasa dan juga selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.